rendah dalam umatku. So Nabi kata aku dengan orang yang paling rendah dalam umatku. Itu beza antara alim dengan abid. Sebab abid dia tak selamat, alim dia selamat. Kan? Syah awal sekarang ni kan? Boleh berhenti pukul 9 juga ke? Lewat sangat tu. Teruskan. Nampak? Jadi kepentingan ilmu tu amat besar. Hari ni tuan-tuan, banyak benda yang berlaku pasal kita ni kurang ilmu. Ilmu dicabut sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit. Akhir zaman ni memang macam tu, kan? Sebab tu hari ni kita nak lihat orang yang betul-betul menonjol dalam ilmu amat jarang. Terutama bila kita kaitkan ilmu Islam dengan lain-lain ilmu keduniaan. Kalau dulu zaman kurun-kurun terawal, kita tengok orang yang bijak-bijak dalam sains, orang Islam. Orang bijak dalam perubatan, orang Islam. Orang yang bijak dalam astronomi, ilmu falak, orang Islam. Orang yang bijak dalam matematik, orang Islam. Orang yang bijak dalam pembinaan, construction, al-binayah, orang Islam. Semua orang Islam. Kurun terawal dulu lah. Kemudian makin lama dah tak ada. Hari ni orang Islam pun pandai juga lah. Tapi nak jadi kreator tak boleh. Nak jadi inventor yang menciptakan dia tak boleh. Dia boleh jadi consumer je, dan dia boleh upgrade apa yang dah ada. Nak jadi pencipta macam orang Islam dulu dah tak boleh. Hari ni itu kalau dari sudut Islam dengan ilmu keduniaan yang lain. Bahkan dalam ilmu Islam sendiri, kita nak cari orang betul-betul menonjol sampai tahap international teramat payah. Hari ni kita tengok dalam satu-satu masa ada seorang kan? Satu-satu masa ada seorang kan? Dulu kalau kita kata tahun 80-an, 90-an muncul Syekh Ahmad Didat. Pernah tengok video tu? Dia hebat berhujah dia orang Kristian. Dia hujah dengan padri Kristian di US, di Eropah, dia orang US. Hebat kan? Dia semua menonjol semua. Zaman tu tak ada YouTube, tak ada apa lah. Kita beli CD dia, atau kita belajar dulu, kita tengok. Kita kagum lah. Hebat tu dia. Dia boleh tahu sepatah-sepatah daripada Bible. Walaupun Bible tu ada bermacam, berpuluh kot Bible ni, banyak kan. Dia boleh sebut satu-satu. Lepas tu dia dah meninggal. Hari ni muncul pula Dr. Zakir Naik, salah seorang ilmuwan dia, yang mana bukan orang Islam saja puji dia. Tuan-tuan tengok YouTube dia. Saya banyak tengok Zakir Naik. Sebab kupasan dia baik kupasan dari sudut Islamic contemporary, Islam yang bentuk contemporary. Dia kena dengan kehidupan kita yang masa kini. Kadang-kadang benda tu dah sedia ada, semua dia olah sikit bagi nampak cantik. Tambah-tambah dia pula kaitkan ilmu Islam ni dengan sains, dan juga dengan ilmu-ilmu agama. Kalau kita tengok Ahmad Didat, dia alim Nasrani saja, tapi Zakir Naik semua agama yang ada, semua dia alim. Kita nak tanya pasal Buddha, berapa ramai orang masuk Islam direct di hadapan dia. Dia boleh ucap depan berpuluh, beratus ribu orang, dan orang berislam, orang boleh masuk Islam jam tu juga. Allah Ta'ala bagi dia juga hebat lah, juga ingatan dia hebat. Tu tengoklah tu lagi. Ada yang sebahagian YouTube dia ada terjemahan. Banyak perkara baru yang kita dapat sebenarnya. Saya banyak tonton dia punya video. Jaranglah ada macam dia. Jarang ada macam dia. Semua ilmu agama lain dia boleh sebut. Bukan ilmu agama lain saja. Dia pengkhususan perbandingan agama, comparative religion. Tapi ilmu Islam pun dia tak. Dia takkan sebut satu-satu ayat Quran, melainkan dia akan ingat nombor surah dan nombor ayatnya. Kita baca Quran, mana kita ingat nombor ayat? Dia ingat satu persatu. Dan dia boleh sebut satu-satu ayat secara terus dengan cepat, tanpa ada terputus-putus sebut ayat ni nombor ni, ayat ni nombor ni, tak apa-apa kan. Laju tu dia cakap. Hebat dia. Sama juga dia takkan sebut satu-satu hadis Nabi, melainkan dia akan sebut nombor hadisnya dan daripada periwayat mana hadis. Dan dia adalah orang yang betul-betul berpegang dengan autentik hadis, hadis sahih. Kita tengok dalam dunia keilmuan pun, orang yang berpegang pada hadis sahih ni, dia boleh pergi lebih jauh daripada orang lain sebenarnya. Kita tengok Al-Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim contoh.
Kan? Manhaj dia tuan-tuan, hadis dhaif tak boleh diamalkan walau sedikit pun. Tu manhaj Imam Bukhari. Dan dia apply dalam buku dia Sahih Bukhari. Hari ni Sahih Bukhari jadi buku nombor 1 dalam Islam selepas Quran.